Kuching City hampir mencipta sejarah. Walaupun tewas tipis 2-1, skuad The Cats berjaya memberi tekanan hebat kepada gergasi Liga Super, Johor Darul Ta'zim. Malah, jurulatih mereka, Aidilsharin Shahab, mengakui pasukannya hampir menamatkan rekod kemenangan luar biasa JDT. Meskipun hampir meleburkan rekod tanpa kalah Johor Darul Ta'zim JDT yang merekodkan 14 kemenangan berturut-turut, pengendali Kuching City FC, Aidilsharin Shahab, terpaksa akur dengan kekalahan tipis 1-2 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam tadi. Jurulatih kelahiran Singapura itu tetap berbangga dengan semangat juang dan kualiti permainan yang ditampilkan anak buahnya, yang berjaya mendahului perlawanan 1-0 pada babak pertama, sekaligus meletakkan JDT dalam situasi tertekan. Menurut Aidil, barisan pemainnya tidak bermain secara bertahan, sebaliknya berani melakukan serangan, dan memberi tekanan berterusan terhadap benteng Harimau Selatan. Sudah tentu saya bangga dengan kualiti permainan pemain saya, mereka tidak gentar memberi saingan, dan kami hampir melakar sejarah menewaskan JDT. Namun, sudah suratan kami tewas dengan jaringan kecil, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa walaupun JDT beraksi dengan 10 pemain, ia bukan tugas mudah untuk menentang pasukan juara itu. Walaupun kami berdepan 10 pemain JDT, menentang mereka tetap sukar. Kami menjaringkan gol di babak pertama, namun pada 15 minit awal babak kedua, seperti yang saya jangkakan, JDT bangkit berpunca daripada kelekaan benteng kami, tambahnya. Mengulas kedudukan Kuching City, yang kini berada di tangga keempat Liga, Aidil menyifatkan ia sebagai satu perkembangan positif, memandangkan pasukan itu pernah berada di tangga ke-13 pada awal musim. Kami bermula di tangga ke-13, kemudian naik ke tempat keempat, seterusnya kedua dan kini kembali ke keempat. Kami masih ada satu perlawanan dalam tangan dan jika menang, kami berpeluang memintas Selangor FC dan Kuala Lumpur City FC, jelasnya. Dalam perkembangan lain, Aidil memaklumkan keputusan tidak menurunkan Arif Farhan Mat Isa adalah demi keselamatan pemain tersebut, yang baru menjalani latihan selama 2 hari bersama pasukan, dan masih dalam proses penyesuaian. Beliau tidak mahu mengambil risiko kecederaan, akibat kekurangan latihan berintensiti tinggi. Selain itu, Kuching City turut merancang, untuk membawa masuk 2 pemain import baharu dari Afrika dan Timur Tengah, selain mengintai seorang pemain tempatan, yang kini beraksi di luar negara. Kehadiran pemain baharu ini, akan mewujudkan persaingan sihat dalam skuad. Kami juga tidak menolak kemungkinan, membawa masuk seorang lagi pemain tempatan, bergantung kepada kedudukan kewangan kelab, katanya. Prestasi positif ini, jelas membuktikan Kuching City semakin matang, dan berpotensi menjadi pencabar serius, dalam saingan Liga Super musim ini.